Hai, Assalamualaikum semua. Sihat? Kita semua terlepas pandang, betul kan? Tapi sebenarnya ramai je orang kita ni, orang Malaysia ni memang tak tahu pun macam mana urusan immigration tu dengan warga asing. Betul tak? Kalau yang tak ada urusan dengan mereka ni, mana nak tahu? Betul? Jadi tak boleh juga nak salahkan rakyat kita ni, orang Malaysia ni, sebab bukan semua yang berurusan dengan immigration dan warga asing. Jadi yang tahu urusan mereka ni macam mana, seperti apa, cuma yang berurusan sahaja yang tahu. Betul tak? Betul tak kakak-kakak, abang-abang immigration? Betul kan? Abang-abang, kakak-kakak immigration nak tanya macam mana boleh terlepas ramai-ramai tu warga asing ni. Macam mana? Yang lalu kot belakang dah satu hal. Lepas tu, yang lebih lagi memalukan, mereka ni, yang penjenayah-penjenayah ni, yang dah disenarai hitamkan oleh polis ni, boleh lalu ikut airport dengan bangganya. Macam mana tu kakak-kakak, abang-abang immigration? Nanti sekejap lalu airport, nanti sekejap lalu ikut laut. Macam mana tu? Bila kita cek rekod, tak ada rekod dia keluar masuk. Macam mana tu? Bila polis cek, tak ada rekod keluar masuk dia. Macam mana tu immigration? Kakak-kakak, abang-abang, cuba cakap dengan saya. Tak baiklah abang-abang dengan kakak-kakak immigration ni. Dah banyak sangat, berjuta dah mereka dekat dalam negara kita ni. Penjenayah lagi. Kakak-kakak, abang-abang immigration, tahu tak kakak-kakak dengan abang-abang immigration ni yang lepaskan diorang masuk tu, yang diorang ni yang tak ada dokumen, yang tak boleh masuk tu, yang dah disenarai hitamkan tu, diorang datang sini, masuk duduk sini tu, diorang kerja apa? Kakak-kakak dengan abang-abang immigration ni tak nak tahu kan? Sebab tahunya dapat duit. Sebab yelah ketuk-ketuk meja, tembak-tembak lorong tu 4,000, 5,000 kan? Bukan RM200. Betul tak? Tu yang diorang ramai tu. Ni yang penjenayah ni. Saya dah cari, report dah buat, semua dah. Tapi mereka boleh lagi terlepas. Macam mana tu? Bukan ramai pun, 2-3 orang, 4 orang, 5 orang lah macam tu. Yang bermasalah, yang memang penjenayah. Yelah, kalau nak cari macam tu, mana nak jumpa? Kalau geng-geng dia pula ni, kepada orang-orang warga asing tu yang kenal saya ni, kan, yang berurusan tu, kan, pakat lagi, sorok, menyorok, tolong sorokkan lagi, tolong sewakan rumah lagi. Warga asing juga, mana ada warga negara yang tolong, warga asing yang tolong. Kalau polis lagi lah kalau dengan mereka ni dah macam musuh. Macam mana polis nak tangkap, cari pun tak jumpa. Iyalah, tak tahulah nama, nanti letak nama lain dah pula ke. Dah sorok, menyorok, dah tak ada rekod keluar masuk. Kat mana polis nak cari? Tapi kan polis bukan bodoh. Polis bukan bodoh. Sedap je elok tengah sekarang, tengah menari-nari, tengah tonggeng bontot, tahu? Kakak-kakak immigration tu, abang-abang tu. Saya tahu, bukan saya tak tahu. Kalau kita ni warga negara berurusan dengan kakak-kakak abang-abang immigration ni, memang tak lepasnya. Kalau kepala-kepala dia lah yang dah besar-besar, yang dah lama duduk kat sini, dia orang boleh buat urusan dengan immigration. Laku. Kalau dia orang urus, tak terus dapat. Boleh lalu ikut airport. Boleh ada permit. Yang tak boleh buat permit, dah memang tak boleh buat permit, boleh juga. Kalau medical check up, tukar orang. Saya tak bercakap kosong. Saya tak bercakap kosong. Saya bukan orang yang bercakap kosong. Tapi memang dah melampau sangat. Dah memang menyusahkan saya je mereka ni.